الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kan mesti Mahmud insya-Allah dan semua ikhwah dan akhwat muslimin muslimat, staf muamalah insyaallah. Hayyikum min al-Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. السلام هي حتى مطلع الفجر. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu? Kalian dapat mengetahui dia kebesaran Lailatul Qadar itu. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka dan membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Sejahteralah malam yang barakah itu hinggalah terbit fajar. Muslimin muslimat rahimakumullah, kalau kita lihat daripada ayat surah Al-Qadar dan sangat bersesuaian dengan tema kita, tajuk kita pada pagi ini, dan juga dengan suasana yang Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan keizinan untuk kita berada lagi pada bulan Ramadan dan juga telah berada pada fasa yang ketiga daripada Ramadan, yang merupakan satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, satu anugerah yang besar yang kita dapat, kerana ramai di antara sahabat-sahabat kita, saudara mara kita dalam Ramadan pada tahun ini, mereka tidak diberikan kesempatan untuk berada bersama-sama kita. Ada yang dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Ramadan. Ada yang baru satu Ramadan, hari pertama Jiranan itu satu Ramadan, anda nampak dia pagi itu solat subuh bersama-sama, lepas tu dia naik basikal sampai balik solat subuh nak pergi ke pasar, meninggal. Tadi solat subuh bersama, tegur bersama pada satu Ramadan. Jadi itulah kita katakan bahawa kita ni sebenarnya apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita untuk masih lagi berada pada bulan Ramadan, ini adalah satu nikmat yang besar. Satu perkara yang kita perlu bersyukur. Bersyukur kerana Allah nak memberikan kita anugerah yang besar, peluang yang besar, iaitu peluang untuk kita menambahkan amal ibadah kita. Kerana pernah dalam satu riwayat menceritakan ada dua orang sahabat yang masuk Islam bersama dengan Nabi SAW. Lepas tu seorang ini syahid. Mereka sibuk beribadah, seorang ini terlibat dan masuk ke medan jihad dan syahid. Kemudian yang seorang lagi pun sibuk juga beribadah, tetapi dia tidak, tetapi dia dan juga berjihad dan juga dia lewat sampai pada Ramadan berikutnya, barulah dia mati, bukan mati syahid. Maka sepatutnya sahabat ini dimasukkan ke dalam syurga lebih awal, syahid paling tinggi. Tetapi sahabat bila dalam ini, yang itu sahabat nampakkan, anda tak ingat nama dia,
Talha yang dia, bila mana dia beritahu kepada Nabi SAW, dalam tu sampai pada Talha kata, kita ke mana masuk ke syurga ni, sahabat pertama dimasukkan dulu syurga, yang kedua baru masuk yang kedua. Sepatutnya yang pertama, yang kedua itulah yang maksud dia, yang mati biasa itulah sepatutnya dia masuk ke syurga kedua kan, yang syahid tu yang pertama, tapi yang kedua masuk. Lepas tu sampai kepada Talha, malaikat kata kamu jangan masuk lagi, sebab dia tak mati lagi lah kan. Lepas tu dia bagi tahu pada Nabi SAW, dan Nabi tanya, adrakahu Ramadan. Nabi kata, adakah sahabatnya pertama tadi tu yang masuk surga dulu tu dia dapat Ramadan tak? Maksud dia dengan Ramadan ini, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita berada pada bulan Ramadan, sebenarnya satu nikmat yang besar untuk kita melipat gandakan timbangan, melipat gandakan berat timbangan kita, melipat gandakan amal ibadah kita, melipat gandakan ganjaran pahala boleh kita raih yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi ini ada antara perkara yang perlu sama-sama kita muhasabahlah diri kita, sejauh manakah setakat kita berada pada bulan Ramadan, apakah kita benar-benar mendapat pada apa yang telah diharapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agar kita memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada ayat surah Al-Qadar ini. Ada dua perkara yang besar yang kita boleh lihat, iaitu yang pertama, dalam ayat ini menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, nak menceritakan tentang kemuliaan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pertama sekali nak ceritakan tentang Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Mana Al-Quran itu adalah, kita kata Al-Quran itu adalah kalamullah al-mu'jiz, penuh dengan mukjizat yang mulia yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, melalui malaikat Jibril, penghulu segala malaikat yang mulia juga. Kemudian diturunkan pada masa dan malam yang mulia, dan juga sehinggalah orang yang membacanya menjadi mulia, orang yang menghafalnya menjadi mulia, orang yang melihatnya pun menjadi mulia. Tengok Al-Quran pun menjadi mulia, apatah lagi orang yang beramal dengan Al-Quran lebihlah akan menjadi mulia. Ini adalah di antara kita lihat turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, mana disebabkan turunnya Al-Quran itu, maka berlakulah Allah bagikan juga Lailatul Qadar untuk menjadikan malam itu malam yang mulia, malam yang penuh dengan barakah, dengan kebaikan. Ini adalah satu perkara yang kita perlu lihat tentang kepentingan daripada Lailatul Qadar itu, tidak boleh terpisah daripada Al-Quran. Yang kedua, nak menggambarkan kepada kita tentang rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kepada hamba-hamba yang dianugerahkan dengan Al-Qadar, di mana beramal padanya, bila kita beramal pada malam Al-Qadar itu, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala Allah berikan kepada kita, beramal sedikit dapat banyak, beramal sedikit dapat banyak. Kita buat amalan itu menyamai dengan 1000 bulan.
Amalan yang kita buat itu menyamai dengan 1000 bulan. Sebab itulah kita nak tengoklah, katalah ini penuang sibuk nak cari baju raya, apa kan, mestilah kita akan mencari offer lah, kita akan cari offer. Katalah kita katakan kita nak beli baju raya, katalah nilai sepasang itu RM200. Kau je nama apa? Aku tak tahu lah. Dalam bintang lah, kalau laki-laki lah. Apa nama? Kalau perempuan ni kenal apa? Janah apa benda lah. Lalulah awak sebut. Itu semua baju-baju raya yang terkenal lah kan. Jenama-jenama yang. Okey. Katalah dia katakan siapa yang nak beli, dia akan beli pada katakan pada malam 23, mulai pukul 7 malam sampai 7 pagi. Harga yang sama dengan, tapi kalau siapa beli pada waktu itu dengan bayaran yang sama, kita akan dapat berapa like? Kata RM200 kita boleh dapat 20 like. Adakah kita nak beli pada malam 20? Pasti kita akan menunggu malam 23. Kita akan beli pada pukul 7 malam tu, kita akan sanggup beratur macam mana pun. Kalau tak ada duit, kita akan cari duit sebanyak mana pun, sebab kita tahu waktu itu waktu offer yang diberikan kepada kita untuk kita dapatkan hajat kita. Kita akan bersungguh-sungguh. Sanggup beratur kita, sanggup kalau apa saja pun kita akan buat lah. Sebab nak dapat 20 like, settle semua. Dekat keluarga, semua kita boleh selesaikan hajat-hajat masing-masing. Maka inilah di antara kita nak ceritakan bagaimana ini tawaran yang Allah Subhanahu Wa Taala nak buka kepada kita tentang Al-Qadar, malam Lailatul Qadar. Tawaran yang bukan Allah nak bagi RM20, tetapi ibadah yang kita lakukan pada malam itu menyamai 83 tahun 4 bulan. Katakan 1000 bulan. Sanggupkah kita nak buat ibadah? Nak buat ibadah sejam pun nak duduk atas beribadah, kita dah tak larat. Ini menyamai dengan 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. 84 tahun lah kita kata lebih. Masya-Allah. Jadi kalau kita tidak ada kesungguhan seperti mana yang kita nak sediakan, nak beli baju tadi, itu kira simple sangatlah kan. Kalau kita tak ada persediaan yang macam tu, maknanya kita kena muhasabah diri. Benarkah kita sungguh-sungguh untuk kita nak memikirkan tentang akhirat, memikirkan tentang kematian, memikirkan tentang apa yang kita nak bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh memberatkan timbangan kita, mizan kita. Tapi kalau kita menghayati, tengok betul-betul pada tawaran-tawaran Allah yang Allah bukakan, kalau kita tak mengambil peluang, memang kita ni memang sombong. Allah dah buka offer macam tu pun kita masih tidak menggunakan peluang itu sebaik mungkin. Inilah sikap kita yang perlu kita perbaiki. Kalau kita masih masih lalai lagi dalam saat-saat inilah, insya-Allah. Namun yang perlu kita ingat juga, apabila kita nak mencari Lailatul Qadar, mendapatkan Lailatul Qadar, Nabi SAW menjelaskan kepada kita dalam hadis, kana Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yajtahid fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi.
adalah Nabi SAW bila datangnya pada malam 10 terakhir yang kita berada hari ini. Nabi semakin bersungguh-sungguh, semakin serius dalam ibadah. Itu Nabi semakin bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir. Dan Nabi sebutkan lagi dalam hadis yang mana faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'il awakhir. Sesiapa yang nak mencari Lailatul Qadar itu, maka hendaklah dia mencari pada 7 yang terakhir. Itu di antara hadis. Dan hadis yang lain Nabi sebut iltamasuha fil ashril awakhir witran. Carilah malam-malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam witir. Pada malam-malam witir. Maksud dia dalam hadis-hadis ni kalau kita tengok Nabi SAW menyuruh kita mencari. Bukan boleh nak cari, nak dapatkan Lailatul Qadar ni, bukan kata kita boleh duduk saja nak dapat. Kena ada usaha. Kena ada usaha. Kena berusaha, baru kita boleh dapat. Dan nak usaha itu mestilah ada persediaan yang sebelum ni. Sebelum ini kita dah kena, kalau kena dah ada usaha tak. Jadi kalaulah kita belum berusaha, kita doakan moga-moga kita diberikan peluang itu untuk kita dapatkan Lailatul Qadar. Karena sesuatu kejayaan itu dia tak boleh datang kata apa? Tiba-tiba je kan. Kita nak dapat sesuatu yang hebat itu tiba-tiba aja kita boleh berjaya. Kita kena ada usaha pada awal. Seorang yang kita katakan nak berjaya, nak jadi juara dunia dalam apa? Dalam badminton ke, dalam sukan ke, dalam apa kan, atau dalam bisnes apa kan. Dia pasti dia melalui fasa-fasa yang sebelum. Dia nak menang dengan juara dalam badminton tu perlawanan dalam masa 40 minit. Bukan 40 minit saja dia jadi juara. Dia telah melalui berapa juta, berapa ribu jam dah latihan yang dia lalui. Baru diberikan anugerah itu. Maka inilah yang kita nak kena lihat. Kita dengan Lailatul Qadar macam tu. Kita nak kena ada persediaan. Nak kena ada usaha-usaha untuk kita nak mencari. Dan kita mempersiapkan diri kita untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar. Maka sebab itu Nabi SAW, perkara ini Nabi disembunyikan. Nabi tak dapat nak menceritakan kepada kita dengan jelas bila berlakunya Lailatul Qadar. Dan pernah dalam hadis dhaif lah disebutkan. Pernah satu malam ketika mana Nabi SAW nak pergi menceritakan kepada sahabat tentang berlakunya Lailatul Qadar. Jadi bila Nabi pergi nak cerita pada sahabat tu, dalam perjalanan Nabi tu, dikatakan Nabi SAW telah berjumpa dengan, pada malam itu Nabi nak pergi beritahu kepada sahabat bahawa berlakunya Lailatul Qadar pada malam tersebut, pada malam tersebut, tapi tak tahu malam bila. Maka dalam perjalanan itu Nabi berjumpa ar-rajulan fatalaha, dua orang lelaki bergaduh. Dua orang lelaki bergaduh. Jadi bila bergaduh tu Nabi kata farufiat ni, maka apa yang Nabi nak cerita, kata malam ni berlaku itu, kata kalau tahu malam tu, kata malam itu malam 27 tuan. Tapi disebabkan berlaku pergaduhan itu, Nabi farufiat, dilupakan benda tu. Nabi tak ingat, Nabi nak pergi cerita tu tak ingat. Farufiat. Maka Nabi tak dapat nak ceritakan bila berlakunya. Tapi Nabi kata asa an yakuna khairan. Tapi Nabi kata mudah-mudahan benda itu menjadi kebaikan kepada kita.
faltamisuha, maka Nabi kita carilah pada malam-malam ke-9, ke-7, ke-5. Kan? Mana 25, 26, 27, 29 malam-malam ganjil. Itu antara yang diberikan panduan kepada kita. Sebab Nabi lupakan dengan perkara tersebut. Ini kerana berlakunya pergaduhan. Berlakunya pergaduhan pun dah hilang barakah. Kita tak dapat barakah. Tambah kalau kita bergaduh. Kalau kita, kehidupan kita, dan kalau sama kita bergaduh. Sesama dalam keluarga pun bergaduh. Dalam adik-beradik pun bergaduh. Dalam di antara negara pun bergaduh. Memang akan diangkat barakah. Keberkatan itu akan diangkat. Jadi, sebab itu Allah SWT menyebut dalam ayat Al-Quran, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu. Taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul, dengan kamu tanaza'u, dengan kamu untuk bergaduh sesama kamu, kerana itu akan melemahkan kita. Semua itu akan melemahkan kita. Tetapi Nabi SAW sebut dalam perkara ini, Nabi kata, moga-moga ini adalah baik untuk kamu. Walaupun berlaku perkara ini, moga ini baik untuk kamu. Supaya ulama kata, moga-moga dengan kita tak dapat tahu itu, bila malam yang tepat, malam 20 berapa, kita tak tahu, moga kita akan sentiasa mencari dan kita akan sentiasa beribadah. Sebab kalau kita tahu, kemungkinan semalam dah 21 malam, 23 tu malam, tarawih pun tak pergi dah. Jangan kata nak bangun qiyam, tarawih pun tak pergi dah. Sebab dah lepas. Tapi jadi peluang-peluang kita nak dapatkan Ramadan itu, moga kita akan terus melaksanakan, harapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan Lailatul Qadar. Diberikan Lailatul Qadar. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam kita memahami tentang makna Lailatul Qadar, ulama memberi beberapa makna lah. Apa yang dikatakan malam Lailatul Qadar? Yang kita tahu malam Lailatul Qadar itu malam diturunkan Al-Quran. Al-Quran yang kita faham, mungkin ada yang faham, mungkin ada yang tak, mungkin ada yang tak dapat maklumat itu. Yang kita faham, Al-Quran itu diturunkan secara berperingkat-peringkatnya. Tetapi Al-Quran diturunkan jumlatan wahidah, mana diturunkan sekaligus itu pada malam Lailatul Qadar, iaitu pada malam Lailatul Qadar itu diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit kesamaan, ke langit sekaligus. Kemudian barulah malaikat turunkan kepada Nabi itu secara beransur-ansur. Mula dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai habis, turun sikit-sikit. Tapi malam pertama yang diturunkan sekaligus itu adalah berlaku pada malam Lailatul Qadar. Itu kita kena faham. Kita keliru pula. Jadi adakah setiap kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi berlakunya Lailatul Qadar? Tak. Yang pertama itu di antara perkara yang kita kena fahamlah. Dan makna Lailatul Qadar ini ada, cuba di beberapa perkataan. Al-Qadar, malam Al-Qadar ini, ulama ikhtilaf, ada berbeza pandangan dan memberi penafsiran yang berbeza. Apa yang dikatakan malam Al-Qadar? Tapi yang terkenalnya di antaranya, malam Al-Qadar itu disebutkan sebagai Lailah Asy-Syarifah, iaitu malam yang sangat mulia. Bukan malam Ramadan itu. Ramadan sepenuhnya itu banyak-banyak bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Malam-malam yang mulia juga ada malam-malam Ramadan. Tapi malam yang paling mulia, yang kita malam paling mulia jadi malam Lailatul Qadar ya, kita cari yang 10 saja. Yang malam-malam pada awal Ramadan tak payah buat apa, relax. Tak juga. Tapi yang paling mulia itu adalah pada malam Lailatul Qadar.
Sebabkan malam-malam disebut sebagai Lail Asy-Syarifah, malam yang sangat mulia, sangat mulia. Di mana pada malam itu diturunkan, ditentukan malam itu, pada malam itu diberikan kepada kita itu kemuliaan. Malam itu diberikan malam yang mulia kerana diberikan kemuliaan apa? Kemuliaan dengan amalan yang kita lakukan itu kita mendapat menyamai 1000 bulan. Jadi malam itu menjadi malam yang mulia yang disebutkan dalam surah tadi, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi menjadikan dia malam Allah berikan anugerah hadiah kepada kita dengan malam yang mulia. Itu menjadikan kemuliaan yang dikatakan sebagai Lailatul Syarifah di sisi Allah. Yang kedua, mulia juga, menjadi mulia juga kerana malam itu adalah diberikan kepada kita maghfirah, diberikan kepada kita pengampunan. Karena orang yang melaksanakan ibadah pada malam-malam Lailatul Qadar ini akan diberikan, kita tahu kita ni dosa memang banyak. Siapa yang tak ada dosa? Kita semua berdosa. Dosa kita ni macam-macam. Dosa yang nampak, dosa yang tak nampak, dosa yang terlintas dalam hati kita. Tak habis-habis sejak dari kita kecil sampai hari ini. Jadi kalau nak cover dosa kita ni, maka antara yang kita boleh mengambil jalannya adalah mendapatkan Lailatul Qadar. Kerana orang yang melalui malam Lailatul Qadar ini akan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila kita berdosa dan kita dimaafkan, maka kita akan rasa apa? Kita akan rasa mulia, kita akan rasa tenang, kita akan rasa dihargai. Macam mana kalau kita ni ada salah dengan ibu bapa kita, semua ada ibu bapa kan. Kerana ada benda yang kita rasa kita bersalah dengan ibu bapa kita, mungkin percakapan kita, mungkin tindakan kita akan berfikir ini tak apa, kita akan tak senang, betul tak? Kita akan berfikir silap. Sampailah kita meminta maaf kepada dia, kemudian dia kata dia maafkan kita, barulah kita akan rasa apa? Rasa lega. Barulah kita rasa tak berfikirlah Allah. Maka itulah nak ceritanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mendapat pengampunan itu, kita akan rasa diri kita tu, kita akan rasa ada harga diri. Sebab kita duduk dalam keadaan salah. Di saat kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, sebagai roh kita mendapat pengampunan, maka kita akan rasa tenang, kita akan rasa kemuliaan diri kita itu, ada harga diri kita. Maka sebab itu Allah Nabi SAW menyebut dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan ihtisaban. Ihtisaban maksudnya kita mengharap sungguh-sungguh. Mana bukan kita malam Lailatul Qadar ni kita beribadah, bukan kata kita beribadah saja-saja sekadar ikut-ikut, tapi kita penuh mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil imanan wa ihtisaban. Dengan penuh keimanan dan penuh ihtisab kita berharap. Kadang-kadang kita boleh beribadah, tapi kadang kita contohnya simple je, kita doa. Macam mana kita nak jadikan doa kita itu ihtisab, mengharap sungguh-sungguh. Kita doa dan memang kita tak fikir benda lain, memang kita mengharapkan doa kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil doa yang ihtisab. Tapi kadang kita doa, contohnya kita sembahyang, baca doa, kita bangkat tangan, baca kat kepala apa, tak fikir apa, memang doa amin, mulut je
jiwa kita tak, hati kita tak, fikiran kita tak, itu tak jadi. Yang katakan iman dan wahtisaban ni dengan penuh keimanan dan kita penuh berharap sungguh-sungguh. Bagaimana keadaan, katalah kita bila kita diuji oleh Allah SWT dengan kesusahan. Mungkin ada ujian besar yang menimpa kita, kita nak lepaskan daripada itu, kita pun minta munajat dengan Allah. Itulah keadaan. Sampai kadang kita menangis, kadang kita berharap sungguh-sungguh. Itu baru dipanggil ihtisab. Maka suasana itu kita nak kena ada dalam diri. Kalau kita rasa kita keras sangat, kita kena paksa. Apalah, aku ni tak pernah sepanjang Ramadan ni tak pernah keluar air mata pun untuk memunajat dengan Allah, bertaubat ke apa, tak ada. Kadang-kadang kita kena paksa dia untuk kita nak lahirkan bagaimana ketika anak Al-Quran itu dibaca. Kadang-kadang orang kata kalau kamu baca lah, so kita baca, kalau baca itu baca dengan sungguh-sungguh, kalau tak boleh pun tak mau nangis juga, buat bagi nangis supaya dapat melembutkan hati dan jiwa. Itulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak kena memunajat sungguh-sungguh untuk kita mendapatkan pengampunan, kerana itu adalah merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan sebutkan dalam hadis yang lain, disebutkan inna lillahi taqwa fi kulli yawm wa lailah li kulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Sesungguhnya bagi Allah itu pada setiap malam tu Allah nak membebaskan, nak membebaskan kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah sedang menunggu doa-doa, permohonan daripada kita yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak gambarkan soal hadis ini, katakan Allah duk tunggu siapa yang nak minta. Siapa yang nak minta? Duk tunggu siapa yang nak minta. Sebab Allah nak bagi. Apa yang kita minta? Kita nak minta pengampunan Allah, Allah nak bagi. Duk tunggu. Setiap malam-malam itu Allah menunggu. Jadi kalau kita dapat fikirkan, kalaulah kita nak bagi sesuatu, kita tunggu, kita nak bagi. Tapi siapa tak mau datang nak terima apa yang kita nak bagi? Kita nak kata apa dekat orang yang tak datang? Dia perlu, tapi tak mau terima, tak mau ambil, tak mau minta pun. Kita dah offer dekat dia nak bagi, tapi tak mau minta. Kita nak panggil apa tahu? Orang yang macam sombong, bodoh. Kan, itulah. Mana kita gambarkan macam itulah kita ni. Kalau kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, teruk sangatlah kita. Dahlah kita perlu. Kemudian kita tak minta dia, dah offer, Allah dah offer kepada kita. Maka ini adalah perkara yang kita perlulah melihat tentang apa yang dikatakan malam Lailatul Qadar itu sebagai malam Lailah Asy-Syarifah, malam yang penuh dengan kemuliaan. Mulia dengan Al-Quran itu, mulia dengan amalan yang kita lakukan, mulia disebabkan kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, malam Lailatul Qadar juga disebutkan sebagai malam Lailatul Qadar itu sebagai malam At-Taqdir. Malam takdir. Kerana Melayu pun sebut takdir juga kan. Mana pada malam itu kita ini akan ditentukan takdir kita. Selama setahun pada malam itu takdir kita ni akan ditentukan. Takdir kita ni yang berkaitan dengan kehidupan kita. Makan, rezeki kita, hidup mati kita, baik buruk yang berlaku dalam kehidupan kita. Takdir itu telah ditentukan pada malam tersebut, diturunkan ke langit dunia. Kerana
Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin fiha yafruqu kullu amrin hakim. Kami turunkan pada malam penuh barakah itu, dan pada malam itu dijelaskan urusan yang penuh hikmah. Penuh hikmah ini mana menggambarkan kepada kita proses takdir itu. Takdir ini sebenarnya kita ni semua ditentukan. Allah dah tulis semua. Diriwayatkan dalam 50,000 tahun, 50,000 sana, sebelum diciptakan langit dan bumi semua ni, kita ni dah ditakdirkan, dah ada dah catatan setiap kita. Nama kita, tubuh kita macam mana, baik buruk kita, bila kita akan dilahirkan, bila kita akan mati, sakit apa, semua Allah dah tentukan, dah tercatat. Kemudian daripada Lauh Mahfuz itu diturunkan ke langit dunia ini. Dan pada masa itulah, pada malam Lailatul Qadar itu akan ditentukan. Ke langit dunia itu akan diambil oleh para malaikat ini, dia akan catat, akan tentukan takdir pada tahun itu. Kata ulama, pada tahun tersebut, pada malam itu, kita ni amalan-amalan apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni, takdir kita ni akan ditentukan pada tahun itu. Allah dah diturunkan bahawa takdir kita ni, rezeki kita pada tahun ini banyak. Kita akan berlakunya baik buruk kita, ada kecelakaan ke, ada kebaikan pada kita ke apa ke, semua dah ada takdir. Selama setahun itu diturunkan oleh para malaikat pada malam itu. Semua telah ditentukan. Apakah kita akan dipanggil pulang oleh Allah SWT pada tahun ini? Ditakdirkan pada malam itu. Setahun itu semua akan ditakdirkan. Kerana daripada Lauh Mahfuz itu akan diperintahkan kepada qalam ini dalam proses penurunan itu, untuk tulis semua perkara daripada sebesar-besar perkara sehingga sekecil-kecilnya, sehinggalah sampai kepada. Dan inilah yang kita nak kena faham, bahawa pada malam Al-Qadar itulah, bila mana kita harapkan kita mendapat Al-Qadar itu, pada malam Al-Qadar itu, kita mengharapkan agar kita ini sentiasa mendapat takdir yang baik. Allah mengetahui apa yang akan berlaku kepada kita. Dah ditentukan apa yang berlaku kepada kita. Tapi bukanlah kita boleh menyalahkan takdir atau salah. Maksud Allah Maha mengetahui. Kita yang tak tahu, Allah dah tahu apa yang akan berlaku sebelum, selepas, maka Allah tentukan. Maka kita nak kena melihat tentang kebesaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada Lailatul Qadar itu, ditentukan takdir. Moga kita, Allah SWT anugerahkan kepada kita kebaikan, dan kita sentiasa redha, dan bila kita menghadapi sesuatu perkara yang baik atau yang tidak baik, kita sentiasa menerima perkara tersebut sebagai ketentuan Allah. Kita berusaha, tetapi kita redha dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Semoga apa yang kita sangka benda itu buruk untuk kita, boleh jadi benda itu baik di sisi Allah. Boleh jadi perkara yang kita sangka tak elok di sisi, pada sisi kita, mungkin benda itu baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kehidupan biasa kita, tapi benda yang halal haram itu pasti dah tak boleh kita kata yang baik, yang halal kita nak kata haram, tak boleh. Tapi benda-benda berlaku yang biasa. Kadang-kadang Allah punya kehidupan kita rasa kenapa lah kena datang kerja dekat tengah-tengah KL, sakit kepala, kenam nak kena. Tapi kadang kita kena melihat juga tentang, kita tak tahu apa hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan dengan apa yang Allah lakukan kepada kita. Itu ada antara bagaimana kita dengan takdir pada apa yang Allah tentukan. Kita nak redha, kita nak rasa nak redha, bukan satu benda yang mudah.
nak redha, nak bersyukur dengan apa yang Allah tentukan kepada kita itu bukan satu perkara yang mudah. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan Lailatul Qadar juga membawa maksud at-tadyiq. Lailatul Qadar juga disebut dengan at-tadyiq. Tadyiq ini adalah membawa maksud sempit. Membawa maksud sempit. Kenapa malam Lailatul Qadar itu disebut sebagai tadyiq? Malam yang sempit. Kenapa jadi sempit? Jadi sempit ni, dan maksud at-tadyiq, maksud sempit juga, kalau kita tengok pada ayat Allah Subhanahu wa taala, wa amal insanu idza ibtalahu faqadara alaihi rizqahu wa yaqulu rabbi ahan. Manusia ni bila ditimpakan ujian kepada dia, faqadara alaihi, qadar, maka disempitkan baginya rezekinya, maka dia akan berkata Allah telah menghina. Jadi Lailatul Qadar itu malam yang sempit. Maksud sempit di sini adalah disebabkan para malaikat ini telah turun ke bumi daripada 7 langit, tala langit 7 itu semuanya turun kemudian ke 6, kemudian turun ke 5 sampailah ke dunia ini, sehingga menjadikan alam ini sempit. Karena malaikat turun pada malam Lailatul Qadar. Karena kita tahu malaikat ini bukan kecil, bukan sedikit, banyak. Dalam hadis, anda pernah jumpa ada hadis dia kata malaikat Jibril ada 600 sayap. Dia boleh bayangkan satu. Dan sayapnya itu, satu sayap malaikat Jibril itu, dia boleh menutup ke seluruh ufuk timur dan barat. Satu sayapnya. Dan 600 kita boleh bayar. Tak nak bayar. Begitu juga malaikat Israfil. Dia katakan 1200. Menyamai dengan 600 sayap malaikat Jibril. Satu sayapnya menyamai 600 sayap malaikat Jibril. Malaikat Jibril satu sayap dia dah tutup timur barat. Ini dia ada 600. Berapa kali ganda? Memang daripada ni, maknanya bila malaikat ni turun, memang dunia akan jadi sempit. Cuma kita tak nampak. Kalau kita nampak, kita tak nampak. Ini yang disebutkan tentang, dan ini disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah ceritakan tentang para malaikat. Puji-puji Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat dan utusan-utusannya itu bersayap 2, 3, 4. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Dan dia menambah pada bentuk jalan makhluk yang diciptakannya apa jua yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Bila malaikat turun itu menjadikan sempit. Jadi kita tidak boleh nak bayangkan bagaimana fizikal para malaikat sebesar itu. Sayapnya saja dah tak mampu kita nak bayangkan. Maka itulah yang menjadikan Lailatul Qadar itu, menjadikan malam itu menjadi sempit. Dan bila sempit itulah, bila sempit itu dan datangnya malaikat itu turun itu sebanyak itu, datang itu bukan turun saja, turun untuk dia seolah kita kata nak mengaminkan doa-doa kita, permohonan-permohonan kita. Malaikat turun sebanyak itu untuk nak sampai dunia itu menjadi sempit, untuk
mendengar doa-doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita, kalau kita boleh bayang, kalau kita boleh nampak, bayangkan malaikat turun nak dengar. Bila kita doa, malaikat akan mengaminkan dan mohon kepada Allah. Kita tahu doa malaikat ni bukan ada dosa, mustajab. Turun malaikat dekat dengan kita, dengan hamba-hamba kita untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon pengampunan, mohon rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah kita tak dapat, kalau kita menghayati dan kalau kita dapat perkara ni, dapat rasa dengan ayat, barulah kita akan rasa nak kena buat, rugi, nak kena cari Lailatul Qadar. Jadi kita rasa rugi. Malaikat dah dekat, turun, tidak jauh, duduk turun dekat yang kita nak dengar apa yang kita nak. Bila kita mohon itulah, menjadikan salat ya hatta matla'il fajr. Jadi bila kita mohon diperkenankan, maka benda itu akan menjadikan suasana itu akan sejahtera. Salam akan jadi sejahtera, akan rasa selamat. Kenapa? Kita akan selamat daripada dosa. Kita akan selamat daripada kemurkaan Allah. Dan kita akan berada dalam malam-malam yang penuh bermakna. Jadi kalau kita dapat itulah, maka kita akan ada pada malam yang penuh dengan kesejahteraan. Sejahtera diri kita, sejahtera kepada kita mendapat kemurkaan Allah, sejahtera malam yang kita diberikan peluang itu. Itulah satu perkara yang besarlah, tiga perkara ini, tentang takdir, tentang kemuliaan, tentang kesempitan yang ada pada Lailatul Qadar. Walaupun ulama memberikan makna yang berbeza, tetapi semuanya berfokus kepada Lailatul Qadar. Bagaimana kita memahami tentang takdir kita, bagaimana kita memahami tentang kemuliaan yang sebenar adalah kepada Allah, dan bagaimana kita nak merasai kesempitan yang malaikat itu dekat dengan kita itu, turun untuk mendoakan kita. Maka inilah yang perlu sama-sama kita kejar dan kita cari. Kita misuh, kita nak usaha dan mencari dalam Qadar. Kemudian apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, apabila kita berada pada malam Lailatul Qadar, apa yang kita nak kena minta? Apa yang kita nak kena minta? Apa doa yang kita nak kena minta? Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, ketika mana, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ay lailatul qadri ma aqulu fiha. Dia kata, ya Rasulullah, kalaulah aku tahu pada malam ini berlakunya Lailatul Qadar, apa aku nak sebut pada malam tersebut? Apa doa yang kita nak baca? Qala quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka katakanlah, ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun dan amat suka akan pengampunan, maka ampunilah. Yang selalu yang itu imam bacakan dalam solat tarawih itu amalkan selalu. Semoga kita mendapat pengampunan pada malam. Mungkin kita tak jumpa, maksud kita tak tahu, tapi kita doakan setiap malam-malam itu, malam-malam yang kita berada pada malam-malam, mulai malam ini semalam sampai berikutnya, supaya kita jangan lupa untuk perbanyakkan doa. Itu yang Nabi pesan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian apa tanda-tanda berlakunya Lailatul Qadar? Apa tanda-tanda?
berlakunya Lailatul Qadar. Ulama telah menyebut berkenaan sebahagian Lailatul Qadar yang mungkin dapat dilihat oleh sebahagian hamba Allah pada setiap tahun dalam bulan Ramadan. Mana ada beberapa tanda yang disebutkan, walaupun kalau orang Melayu dia ada sebut yang kita kecil dulu, kata kalau pokok sujud dah apalah, itu riwayat kita tahu lah, tak jumpa lah. Tapi ada beberapa hadis disebutkan dalam tanda-tanda yang kita melihat daripada malam Lailatul Qadar ini, iaitu dia berlaku yang jelasnya dia berlaku pada malam 10 terakhir dalam bulan Ramadan. 10 terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian dia berlaku pada malam-malam yang ganjil dalam bulan Ramadan. Itu malam-malam yang ganjil. Kemudian malam tersebut tenang dan terang serta tidak panas pada keesokan pagi. Dia terang dan tidak panas pada keesokan pagi. Kerana diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, annaha safiyatun baljat ka'anna fiha qamaran sati' sakinatan dhahiyah la harra fiha wa la barq. Sesungguhnya malam tersebut bersih, terang, seolah-olah bulan yang menerangi, tenang, nyaman, tidak terlalu sejuk pada malam tersebut dan tidak terlalu panas, dan tiada tempat bagi bintang untuk dilihat dengannya hingga ke waktu pagi. Orang tak nampak bintang. Antara tanda-tandanya adalah matahari pada waktu pagi ini keluar dalam keadaan tidak bercahaya dengan kepanasan seperti bulan penuh purnama, dan syaitan tidak ada tempat untuk keluar bersama pada hari tersebut. Pada hari itu keadaan menjadi pagi itu keadaan menjadi tenang, dia taklah panas. Walaupun dia bercahaya tapi tidak panas. Itu juga an-syams tatlu fi sabihatiha la syu'a' laha. Matahari terbit tidak terang dan tidak panas. Itu juga hadis diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu. Dan Imam Ibn Hajar menukilkan daripada riwayat Al-Bahaqi daripada Abdullah bin Abu Lubabah, dia kata innal miyah al-malihah ta'dhib tilkal lailah. Air masin laut itu menjadi tawar pada malam. Air masin itu menjadi tawar. Itu dijelaskan. Kemuliaan dengan takdir. Kemudian itu ada antara perkara-perkara yang antara tanda-tanda lah tentang berlakunya Lailatul Qadar. Sebab itu kita sama-sama lah kita mengharapkan agar kita dapat Lailatul Qadar ini. Kita susahlah mencari Lailatul Qadar ini, kerana kita tahu pada malam Lailatul Qadar ini tentang kelebihan yang banyak yang ada pada Lailatul Qadar, dan kita tak naklah pembagian ataupun kita katakan peluang yang kita ada pada bulan Ramadan, peluang yang kita berada lagi pada 10 akhir Ramadan, kita tak dapat kebaikan-kebaikan. Kerana kita tahu Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata, telah datang kepada kamu Ramadan yang penuh barakah. Allah fardukan ke atas kita berpuasa, dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan. Ya Allah kata pada Allah itu fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan dikatakan man hurima khairaha faqad hurim. Sesiapa yang diharamkan kebaikan padanya, maka dia
ataupun memang faqad qurima, mana dia memang tak guna. Siapa yang dah dapat peluang Ramadan ni tapi dia tidak gunakan sebaik-baik. Sama juga hadis yang selalu kita dengar ketika mana Nabi SAW naik ke mimbar, naik berkhutbah, naik satu Nabi kata amin, Nabi langkah lagi Nabi kata amin, naik lagi Nabi kata amin. Kemudian sahabat tanya selepas itu, ya Rasulullah, kenapa kamu sebut kataan apa yang kamu aminkan? Maka Nabi kata, sesungguhnya telah datang Jibril telah datang kepada, dan Jibril kata, man adraka syahra Ramadan wa lam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'abadahu. Sesiapa yang mendapat Ramadan tetapi dia tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan campak dia ke dalam neraka dan Allah akan jauhkan. Allah. Ini Nabi maka dia aminkan. Soal Nabi, layaklah orang dapat Ramadan tapi dia tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata Hasan Al-Basri, antara orang yang Allah berpaling daripada dia ialah apabila dia tidak ada rasa untuk beribadah. Tanda Allah berpaling daripada seseorang itu, kata Hasan Al-Basri, kerana bukan hadis. Mana ada apabila kita tidak ada rasa untuk beribadah. Mana tak ada rasa. Nak buat ibadah pun tak ada rasa, tak rasa nak buat. Rasa malas, rasa tak peduli langsung. Itu tanda-tanda Allah berpaling daripada kita. Na'udzubillah. Moga dengan insya-Allah bersamalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga kita akan dapat, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Rasulullah kita doakan dengan Lailatul Qadar ini, agar dengan Lailatul Qadar itu akan dapat mengubah amalan kita menjadi amalan yang lebih baik, dapat mengubah ibadah kita supaya menjadi ibadah yang lebih baik, kerja-kerja kita menjadi lebih baik, ada kerja dan urusan dunia maupun akhirat kita menjadi lebih baik. Kalau kita nak fikir tentang akhirat kita, supaya lebih baik dalam urusan dunia kita, agar kita dapat menjadikan doa yang kita baca pagi ini, semoga dengan segala amal-amal kita, amal-amal kerja-kerja kita di dunia ini pun menjadi ibadah, dan kerja-kerja itu menjadi lebih baik dan lebih produktif lah, untuk supaya walaupun urusan dunia tetapi menjadikan urusan dunia itu untuk akhirat, dan juga agar dengan Lailatul Qadar itu akan menjadikan akhlak kita itu menjadi lebih baik. Kalau kita baik, amal kita baik, akhlak kita baik, ibadah kita, insya-Allah kita akan selamat untuk pergi dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang sejuk. Sedangkan Allah redha dengan kita diredha dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya itulah sedikit perkongsian pada pagi ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kelemahan astawi dan bersamalah kita doakan agar Allah berikan kepada kita semua dapat meningkatkan amal ibadah kita pada malam yang terakhir ini, dan supaya kita tidak rasa kita tidak diganggu lah kan, oleh perkara-perkara yang kadang-kadang boleh menghalang kita daripada fokus ibadah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Qul ya astaghfirullah wa lakum. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, maha kelemahan sendiri. Maaf kerana ada perkara yang terkasar tersilap. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.